Air semaya ni bukan tujuan nak basuh cuci tubuh daripada najis dia. Abang sebut semua. Kita air semaya kita ambil, tapi kita basuh muka supaya basuh ada najis. Basuh najis lain, nak guna air banyak mana pun. Kalau muka ada najis, boleh. Muka kita darah ke, muka kita kena air kecil anak ke, kita boleh guna air banyak. Ambil semaya bukan nak basuh najis, nak akad hadah kita panggil. Simbolik. Nabi kita ambil semaya hanya serau. Kita wudu bimuddin, cukup. Nabi ambil semaya airnya cukup. Waktu kita senyum soal. Bila mandi segatai. Kenapa? Kita basuh muka dengan tujuan nak buat lelok, nak basuh hadas. Hadas maknanya benda gangguan fikiran kita. Malah ya Allah, tolonglah buat malah aku. Beri apa dia, beri buah ke, beri merokok ke, pergi atas kepala, suruh lagi janggut lagi, kop kebuk mulut. Apa perangai lagi? Ini perangai ni satu hadas. Ya kita minta buat basuh ya Allah. Kita niat waktu basuh muka, kita niat ya Allah, tolong buat pernah wudu. Dalam kita panggil tolong buat hadas ke azab kecil. 5 kali sehari kita buat kerja lagu ni. Lepas pada basuh muka, basuh tangan dan basuh kaki apa semua sekali.